Kalau kau masuk dataran merdeka, kau akan dihalau dan dimalukan oleh orang British pada tahun 1880. Dataran merdeka yang dianggap sebagai salah satu simbol kemerdekaan bermula sebagai padang Kelab Selangor dan diguna pakai oleh pegawai kolonial British untuk bermain kriket dan juga rugby pada masa itu. Padangnya dijaga rapi dan dianggap suci oleh kolonial, ibarat padang istimewa untuk orang putih, dan sesiapa yang melanggar peraturan boleh dikenakan tindakan. Kemudian negara kita mencapai kemerdekaan dan kawasan ini dinamakan Dataran Merdeka hanya 30 tahun selepas merdeka, iaitu pada 1989. You, Malays. Saya. I saw girl, beautiful. Teach me Malays. Okay, saya Mat Saleh Bodoh. Mat Saleh Bodoh. What's that mean? I love you. Oh. A few moments later. So for this, I'll say, saya Mat Saleh Bodoh. Memang pun. What? Saya Mat Saleh Bodoh tu